dia buat kat kita handphone. Tengok, pergi kedai makan, nak makan sama-sama, betul tak? Nak makan sama-sama, tetapi apa berlaku? Masing-masing pegang handphone masing-masing. Masing-masing mendap handphone masing-masing, duduk depan meja. Hatta suami isteri pun nak tidur ni, nak tidur, suami dengan handphone dia, isteri dengan handphone dia, atas katil yang sama, katil yang sama ni, akhir tidur, berpeluk pun tidak, pandang pun tidak. Itu yang berlaku. Jadi maka rosaklah hubungan tu. Bukan tak boleh tengok, boleh, tapi janganlah sampai benda tu dominan. Sampai ada suami ajak isteri nak bersetubuh pun, isteri tendang-tendang suami sebab sibuk dengan handphone. Ada tu. Dia buat drama lah, dia buat konten. Dia